berdebar di hati saat pertama kali berada di sini. Ternyata adakah engkau sudi terima? Ternyata kini kita masih bersama. Tiap melodi yang beralun dan setiap bait kata-kata berlagu, semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah bertemu. Kau takkan pernah tahu senyumanmu itu penenang hatiku. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian bertalu. Tulus jiwa ku katakan padamu betapa ku sayangkan dirimu. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan. Janjiku padamu akan ku usahakan, kan terus bertahan dengan izin Tuhan hingga ujung nyawa. Ku berterima kasih kepadamu. Sepanjang perkhidmatan, beliau merupakan seorang insan yang telah banyak menyumbang dalam dunia pendidikan, khususnya di sektor pembelajaran. Beliau juga merupakan seorang yang sangat berdedikasi serta mempunyai komitmen yang tinggi, dan kepimpinan beliau telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada kami semua di sini. Saya ingin mengucapkan selamat bersara dan semoga Tuan menikmati masa yang indah bersama keluarga dan orang tersayang. Terima kasih atas segala sumbangan dan jasa yang Tuan telah berikan. Selamat bersara Tuan. Semoga diberi rahmat dan keberkatan dalam Tuan menempuh hari-hari yang mendatang. Terbaik Tuan. Semoga fasa baru dalam hidup nanti ni akan lebih bawa tenang, bahagia dan juga pelbagai peluang lah untuk Tuan nikmati hidup. Jadi terima kasih banyak-banyak atas segala sumbangan dan juga jasa Tuan. Terima kasih atas tunjuk ajar kepada kami semua, terutama kepada unit TVET, dan doakan kami di sini. Semoga Tuan serta keluarga Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Malik, happy retirement, long siu kuai le. Selamat bersara Tuan, semoga lebih ceria dan bahagia bersama ahli keluarga tercinta. Selamat bersara Tuan, semoga bahagia di samping keluarga tersayang. Diharapkan semoga Tuan sentiasa sihat, berjaya dalam apa juga yang Tuan lakukan semasa bersara. Selamat bersara Tuan, semoga Tuan berada dalam keadaan sihat, sejahtera di samping keluarga disayang, insyaAllah. Semoga diberi kesihatan yang baik. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar. Tuan, wishing you a happy retirement, all the best. Enjoy your life. Pada Cikgu Malik, saya ucapkan selamat bersara. Semoga Cikgu sentiasa gembira bersama keluarga dan dilimpahi kesihatan yang berpanjangan. Baiklah Tuan, berjaya sampai ke garis penamat kejayaan yang gemilang. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas pengalaman dan juga nasihat yang berharga. Sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dan juga berbahagia bersama dengan keluarga. Saya doakan semoga Tuan sihat selalu, insya-Allah. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Tuan memang sempoi. Tuan sihat-sihat selalu dan ceria bersama keluarga selepas berpension. Terima kasih Tuan. Sebenarnya memiliki seorang bos seperti Tuan membuatkan hari-hari kami yang boring menjadi semakin ceria. Terima kasih atas segala sokongan, nasihat dan bantuan menjadikan kami semakin bernilai dalam melaksanakan kerja-kerja. Tuan, jaga dirimu baik-baik, kerja bahagia yang Tuan impikan. Terbanglah bebas kemana sahaja, tanpa kami di sisimu menahan. Maafkan kami yang selalu meminta waktumu, doa kami selalu menyertai Tuan.
Kabi kushi, kabi gem. Kadang-kala gembira, kadang-kala sedih. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas tunjuk ajar Tuan selama ini di sektor pembelajaran. Semoga Tuan sihat selamanya, selamat bersara Tuan. Kami mendoakan semoga Tuan berbahagia menjalani hari-hari persaraan dan selamat bersara Tuan. Selamat bersara.